Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah malam ni kita cuba sembang-sembang berkenaan keadaan market kan. Market yang begitu cantik tapi masih ramai di kalangan kita yang orang kata apa? Dia masih mencari rentak. Tapi Alhamdulillah dah ramai juga yang mula confident, yang mula membuat hasil kat market. Alhamdulillah. Right? So memang orang kata apa? Uh, Rezeki kita lah kan. Dia banyak trending kan. Dia jarang sangat dia sideways lepas tu dia trending. Betul tak? Betul. So bila dalam keadaan trending macam ni sayang lah kalau kita tak boleh at least yalah kena dapat untung lah walaupun tak banyak macam orang lain pun tak apalah tapi at least kita dapat something lah daripada market So insyaAllah malam ni kita recap balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Kita mantapkan balik, kita tengok balik SOP-SOP kita perkemaskan balik supaya menambah keyakinan kita bila kita nak apa ni beraksi di market. Dan insya-Allah kita jangkakan market masih lagi dalam dalam keadaan landing lah dengan isu-isu global, India, Pakistan apa semua tu. So market sebenarnya yalah walaupun dia panik dia turun kan. Pun rezeki pada kita sebab kita dua hala tak. Betul. Tu insya-Allah kan. Bila dia start sideway yang besar agak mungkin kita susah sikit lah. Right? So uh, perkara pertama, saya tertarik apa yang si Rumah kita share itu. Ada 3 fasa yang kita kena tengok tu. Benda tu sebenarnya sama je. Cuma dia gunakan istilah saja berbeza. Tu tak? Guys? Okay? Ya. Apa dia? Yap. Okey, Okay. okey, okey. Proceed. Yang pertama sekarang ni, bila kita nak entry, kita nak melihat kepada apa yang market sedang buat. Pasar mana dia tengah buat. Kan? Alright. So, uh, 3 keadaan yang kita kena ambil peluang, yang kita kena faham adalah yang pertama, trending lah. Yang ini bahasa kita kat TVB, kita panggil trending kan? Betul? Betul. Okay, tapi si Rumah kata itu lagi, trend following. Betul tak? Sebenarnya dia adalah chart forming yang kita share sebelum ni. Long, masuklah grup besar Long. Siapa free? Betul. Jom sembang-sembang. Wah, Baik. link so dia klik je link atas tu. Siapa nak klik link tu. Sekejap Bagus lah cikgu. Student tak ramai masuk kelas dia susah hati tu. Saya puji-puji kan. Stop kan kelas Dah tak jumpa cari dah. Apa nak cari tadi? Sidik ni. Apa Tak, yang kita cari? nampak ikhlas tu dia nak menyampaikan ilmu tu. Kita bangga hati dapat cikgunya ni. Alhamdulillah. Yalah sidik. Lebih sidik. Mana dapat cikgu yang baik hati. Okay, bye. Cuma cikgu tak back in lagi 50 kat saya. Alright. So, Lawa. okay ni ingat cak forming ni. Ingat masa kelas itu hari saya selalu pesan kan. Saya kata benda ni pering letak kat dinding. Supaya kita nak tahu inilah sebenarnya rumusan ataupun summary yang berlaku dekat market. Okay, kita baca candlestick, kita baca market structure, kita baca chart pattern kan. Bila trending itu dia dalam keadaan momentum. Okay, dalam high volatility. So ada aggressive trader masa tu. Kalau masa dia consolidate ataupun dia sideways, okay, conservative trader. Ini sebenarnya benda asas ni yang kita kena faham ni. Bila kita ada asas ni baru kita boleh yakin dengan market. Kalau kita tak ada asas ni Cikgu Naim, kita terkeliru lah. Betul tak Cikgu Naim? Ya betul. Kena tengok ni benda-benda macam ni sebab tu saya kata bila kita tampar kita tak dinding tu at least mata kita akan memandang. Bila kita memandang ni dia akan start masuk lah. Kan? Walaupun kita mungkin kita tak berapa nak rajin sangat nak apa back test ke apa kan benda-benda basic ni jadi bila berlaku tu kita confident lah bahawa ini insyaAllah ni kan ajak lagi kita pergi ke market structure kan okey yang pertama kita tengok bila trending apa peluang yang kita boleh ambil masa trending yang kedua bila market nak reversal okey reversal ni ataupun dalam kalau si Rumah kata dia dalam bahasa dia apa long Baik tu.
Counter trend. Nombor 3 adalah bila sideway. Alright. 3 keadaan ni kita kena faham. 3 situasi dalam market. So, kita kena justify diri kita yang mana kita nak yang kita rasa kita boleh masuk. Right. Bila trending, method mana yang kita nak pakai masa trending? Bila reversal, method mana kita nak pakai? Apa yang kita perlu pakai? Alright, method apa yang kita nak kena guna pakai? Tapi the problem is sekarang ni kita tidak faham bila dia trending, bila reversal, bila sideway, betul tak? Betul tak Cikgu Naim? Betul. Teori ni faham. Tapi bila nak apply tu confused. Right? Ya, ya. Okay. So macam mana kita nak identify benda market trending? Cara kita, konsep TBB. Macam mana Cikgu Naim? TMA. Ya, kita confluent dengan indie lah. Betul? Whatever indie yang kita pakai lah. Kalau kita biasa dengan indie, apa kita pakai sebenarnya, pakai je lah. Tidak semestinya, cuma kita more tu MA ataupun EMA lah. Kalau kontak kita ni kan, ataupun BB kan. 3 tu je lah. Betul? BB pun still kita pakai MA lagi. Right? Ada dah masuk grup besar dah tu? Dah itu? Oh, tapi belum ada respon Belum. Mungkin orang keluar ke. Market structure tu. Apa dah? Market structure. Yelah, melalui market structure lah kita nak kena tu. Masalah sekarang ni kita tak tahu market structure. Cakap boleh melalui market structure. Tapi bila berlaku, tetap jadi masalah juga, betul tak? Betul. Alright. So, macam mana kita nak identify market structure tu? Berbagai method yang kita boleh gunakan kan. Ataupun kita nak tengok keadaan market tu. Alright. So, kita ada kotak, kita ada indie, kita ada zone. Kita ada apa lagi? Price action. Tu price action lah semua tu. Apa lagi yang kita ni? Kita pergi bedah satu persatu. Okay? Bila trending. Okay. Macam mana kita nak tahu dia trending kan? Dari segi market structure. Bila trending. Okay? Okay, ini trending. Betul? Naik ataupun turun lah. Betul? Okay. Jadi benda yang kita kena semat dalam kepala kita adalah apa dia? Kita kena penal pasti ni. Kita kena yakin ni bahawa dia dah trending. Alright? Bila adanya high low kita nampak bahawa market sedang tengah trending. Dan bila trending pun kita tahu bila nak buat akhir. Sebab bila dia nak buat akhir ni di hujung-hujung kan kita bagi formula kan. Baling dadu, P60 kan. Betul tak? Betul tak guys? Ya. Betul. Bila trending, right? Macam mana cara kita nak entry? Kita bedah apa yang kita buat kat market. Basic ni kena sentiasa semat dalam kepala supaya kita ready bila aku nak entry. Jadi jangan, dia sebenarnya kadang-kadang yang jadi masalah isu kita adalah kita kejaga. Bila kita buat mistake kat market, once kita buat mistake saja, kita jadi tak rational kat market. Ini you all kena ingat betul-betul. You buat mistake saja kan, masa kita tengah sembang. Padahal kalau kita live, kita selalu sebut bahu, double top, double bottom. Selalu kan kita bagi clue kan. Betul tak? Ya. Sepatutnya bila orang bagi macam tu, maksudnya itulah view sahabat-sahabat kita yang senior yang lain. Dia orang dah nampak benda tu. Okay? Okay, jom kita sambung. Okay. Kat mana kita tadi? Risk taker. Risk taker. Okay. Setiap orang dia punya risk tolerance dia berbeza. Right? So cara kita nak manage tu pun berbeza. Kan? Cuma sebab tu kita dekat TBB ni fokus kita adalah kita nak back to basic. Okay. Yang kritikal dalam trading apa dia? Kritikal dia adalah entry. Betul. Nak entry kat mana? Sebab kadang-kadang orang tahu market nak naik. Tapi bila dia nak entry, kan, dia kata, ada, kita tahu. Ada di kalangan kita, idea dia ada. Market nak naik ni. Tapi dah masuk belum sebenarnya kan? Tunggu dia pullback. Pullback pun tak masuk juga. Sebab apa? Dia fikir kalau pullback, nanti pullback jauh lagi.
Betul, Ah. betul. Jadi yang tu kita kata ni kita nak faham asas ni konsep dia ni supaya kita yakin. Right. So macam Betul. mana kita nak tu itu kita buat. Method apa yang kita faham kita nak gunakan kotak. Jadi bila kita buat kotak, SOP kita apa kalau guna kotak? Kita buat zone. SOP kita apa? Zone. Right. Hmm. Jadi kita kena pilih apa yang kita rasa selesa kan daripada asas dia ni, logik dia ni kita kena ada logik dulu dalam market ni kena ada logik dulu. Okey, sekarang ni kita nak kenal. Dia nak trending. Kita dah tahu dah ni, market nak trending ni. Cuma masalah entry kat mana? Hmm. That's the problem. Apa yang saya nampak kan? Ramai orang yang mana join kita pun sebelum ni pun bukan tak tahu. Kadang-kadang bagi idea ada PM tepi apa semua kan. Market nak naik kan. Ah, kan kita bagi idea. Yes, kalau ikut pengalaman yes, market macam nak naik. Gini kita bagi idea kan. In the end, bila kita tanya kan kita ni tanya dong. Tak nak masuk dah tadi. Ha. Nak cerita bukan masalah dia tak tahu. Masalah dia trauma, dia macam orang kata apa? Takut je kot sebab sedang mungkin sebab takut sebab modal tu mungkin dah pernah terkena kot kan. Dia kebanyakan trauma, yang macam join trauma kita tu. ni jarang yang baru. Yang betul-betul baru Abang Zalal. Tu betul-betul barulah. Yang dalam kebanyakan Abang Zalal kita ada. Dalam kebanyakan yang join kita ni kebanyakan orang lama. Orang yang dah pernah trade, yang pernah. Maksudnya kita tak perlu nak cerita ini candle bullish, ini candle bearish, tak perlu. Sampai level tu. Kan? Apa maksud bullish, apa maksud bearish. Semua dah kenal. Candle dah kenal apa semua kan? Basic. Basic tu insya-Allah yang betul-betul basic. Cuma kita ajar dalam kelas tersirat kan dalam candle ada structure tu lebih detail lah kan benda tu. Tapi asas dia tu dah ni. Cuma ada a few lah yang betul-betul baru kan. Yang tu kita tak nafikan lah. Yang tu memang saya kena effort lebih lah untuk bagi dia orang revision apa one to one apa semua. Itu tak ada masalah lah sebab kita nak levelkan ni. Cuma kalau tindakan kita dekat market ni, sekarang ni krisis kita adalah krisis keyakinan. Betul. Setuju tak orang lain? Setuju. Ha? Setuju. Sebab dalam live ni kalau kena ikut saya, Abang Lee, YM Abang Zalal sendiri pun sekarang halung. Kan? Apa ni dah sebut dah. Okey, bahu kat situ. InsyaAllah lepas ni masuk. Kan si Pulmah pun sebut kan. Lepas level ni insyaAllah market akan pergi laju. In the end bila kita dengar Alhamdulillah Abang Zalal yes. Jom kita tanya. Kan? Masuk kat mana tadi ni? Tak ada lah cikgu gini ni. Faham tak? So isu dia sekarang bukan setup. Isu dia sekarang ni krisis keyakinan. Itu yang jadi. Kau kena trade paper dulu je ke rasanya. Tak macam tu. Kena bagi That's trade. Right. Itu memang kena forward test. Sebab tu sebenarnya benda ni dia nak pulihkan kita punya keyakinan adalah kita kena apa ni? Kena normalize benda ni. Maksudnya kita kena nak biasakan. Kan? Nak biasakan dengan market biar kita tengok tu kita dah faham. Ini kalau jadi ni. Sebab history repeat itself. Bila kita buat back test ataupun forward test, kita akan nampak benda tu sebelum ni pernah jadi macam ni. Benda ni sebelum ni begini. Kan? Macam si Uzam kita kan, dia menggunakan kotak. Dia lukis kotak. Dia tahu dah. Biasa kalau duduk main atas ni, harga ni. Apa dia? Jangan sebut sifu. Sifu tu mudah tu. Dia kadang-kadang contoh kan, saya ambil contoh yang mudah lah kan. Kadang-kadang kita bagi idea dah kat grup. Apa market nak buat? Dan saya kan kita ajar. Kalau kata, contoh kan kita bagi idea, okey kotak kat sini apa semua, bakal jadi macam ni. So bila idea tu dah ada, cari je lah. Okey, bila macam ni kat mana dulu? Kat mana? Cari ada bottom. Benda-benda macam tu lah kena cari. Bahu kecil kan? Cara-cara kita nak entry. Dia orang kata apa? Selain pada keyakinan, kritikal dia yang pertama adalah memang dari segi kalau yang jenis langsung tak ada idea, tu lagi bahaya lah sebenarnya. Itu dia di level 1 di bawah.
Betul tak? Tapi kalau yang jenis dah ada idea pun tak entry. Itu pun satu hal juga. Dia kategori yang berbeza. Okay, right. Jom, tak apa. Kita pergi dulu kepada basic ni. Kita tengok balik, kita recap balik supaya apa-apa setup sekalipun, okay, perkara pertama kena create an idea. Alright? Nak create an idea, mesti kita nak kena ada asasnya, kena kemas betul-betul structure, dari segi structure. Betul tak, guys? Betul. Sebab tu kita nak bina balik keyakinan kita ni supaya kita praktis. Dan kalau kita yang jenis tak sedia, okey, contohnya hari ni masalah kita ni apa tahu? Masa bila revision macam ni dia semangat lah. Oh, hari Isnin ni tengoklah dia punya semangat. Kalau boleh nak esok market buka. Sebab baru revision kan? Pump hari Isnin market buka. Dia ni balik, dia gigih balik. Right. Dia kalau boleh market buka tu dia tunggu nak nampak market nak buat apa. Jangan macam tu. Kan? Betul, Cuba latih diri, lihat kawasan-kawasan yang kita nampak dulu. Cari, paksa diri bagi nampak apa dia nak buat kalau pergi sini jadi macam mana je ni. Okey, itu. Kena ada critical thinking tu. Right? Kena create idea dulu. Bila kita ada idea dekat market, insya-Allah kita boleh start bertindak. Jangan start terus masuk terus. Kita kadang-kadang kita tidak sabar. Bila kita contohnya idea kan, Abang Lee sebut, Along sebut kan, level Fibo berapa-berapa. Masa sebut level Fibo tu, dia tak yakin lagi. Pom, harga pergi sebatang, dia kejar. Pak, harga redak lah. Dah lah kejar. Stop loss 5 tick. Memang cari penyakit lah. Memang cari penyakit. Right. Kalau kejar, macam utang kita, stop loss 30 tick. It's okay. Right. Dia main dalam tu. Jadi bila kita stop loss dah lah kecil. Kan? Tapi masa kejadian kita tak yakin. Right? Jadi itu yang menjadi, tapi tak apa. Okay? Malam ni kita akan cuba recap balik. Sebab bila kita selalu berbincang, selalu share macam ni kan, dia akan recap lah apa yang ni. Jadi insya-Allah dia akan melekat. Lama-kelamaan dia akan melekat lah dalam diri kita. Sebab benda ni bukan benda yang cepat tau. Saya percaya si Puzam sendiri pun mengambil masa yang bertahun-tahun. Betul tak? Betul, lama tu. Lama betul. Nak keyakinan ni, you all jangan ingat benda ni magic tak. Semua Tak ada orang, magic. Abang Lee berbelas-belas tahun. Alun sendiri pun berapa tahun. Dia bukan, jangan melihat kepada kejayaan hari ini. Betul hari ini, daripada pengalaman kita orang nak kata mudah, terlalu mudah tak adalah. Tapi tak adalah sesusah dulu. Betul tak? Dan Betul. confidence level tu dia dah berbeza. Right? Cara berfikir, cara kita ready nak menghadap market apa semua tu lain. Jadi you Betul. all kena lalui fasa ni. Jangan ingat benda ni terus boleh orang kata apa? Terus boleh berjaya. Duduk ni kan. Kita dah duduk orang berjaya. Benda ni takes time. Right? Nak membentuk keyakinan ni bukan satu benda yang mudah. Right? Sebab tu masa market live, you all kalau boleh entry dengan market dengan paper trade pun entry lah. Sebab itu kita nak belajar, kita nak praktis. Sebab sebelum ni, okay, kita masuk paper trade mengarut, ikut dan. Sekarang kita nak masuk cara betul. Bila you all nak masuk cara yang betul dalam market, right, masuk bila contoh, Along kata, okay, level Fibo sekarang, sekian. You all terus tekan, tengok, betul level Fibo itu tekan dengan paper trade. Alright? Tak apa, jangan malu, kita nak belajar kan? Dan anggap paper trade itu betul. Sebab bila kita masuk dengan teknik yang betul, walaupun benda tu paper trade, sebenarnya itu membantu kita untuk tindakan kita seterusnya bila kita nak real trade. Dia akan membentuk confidence kita. Jangan terus nak main trade yang betul. Boleh guys? Betul. Contoh kan, okey, kan selalu sebut kan level, cuma kena itulah tu masalah juga tu, Fibo kita selalu terbalik. Kena faham lah, kadang-kadang macam saya sebut, ni all yang mana ada kadang-kadang saya sebut 0.382, Alun sebut 6.18 sebab dia reverse Fibo.
Benda Kan? sama ke? Benda sama. Ya. Kena faham kita. Kalau saya sebut 382 tu bermakna 618 Along ataupun Bali. Baik, baik. Sebab dia orang beza sebab kat mana? Kat TP ni. Dia orang bila kat TP ni, right? Dia orang letak satu. Bila satu dia jadi terbalik lah. Macam saya tak negatif. Sebab tu tipu ni jadi betul. Kan? Cara setting. Cara setting je sebenarnya. Tu jadi dia jadi ini. Kalau kita buang negatif ni, okey, duduk bawah. Bila duduk bawah, TP duduk bawah sedangkan market nak naik, dia kena tarik pusing lah Fibo tu. Itu yang jadi terbalik tu. Tapi sebenarnya level dia sama. 382, 618 ni, level dia sama guys. Fibo ni. Sebab kalau dia campur, 382 campur dengan 618, dia akan jadi 100% juga. Itu yang you kena faham. Ni dua ni level ni sama. Kalau kita pusing, levelnya akan jadi sama. Yang keliru sambil-sambil tu. Okay, kalau kita tarik terbalik, level dia tetap sama. Nampak guys? Nampak? Nampak. Tak ada share pun screen. Lah, saya tak share ke? Masya Allah. Tadi ke? Masya Allah. Sembang. Kata sembang apa? Sembang kosong. Okey, contohnya Okey, dia tengok nak 382 618. Dengan 382 618. Sebenarnya benda tu sama sajalah. Cuma cara kita tarik berbeza. Alright? Jangan confuse guys. Cantik. Dia masuk balik kotak cantik betul lah. Apa dia? Dia buat keluar bawah tu dia masuk balik tu memang cantik betul. Yang tu kita nak tak apa. Kita tak pergi ke method tu lagi. Kita nak pergi ke sini dulu. Okey. Now kita nak atasi satu-satu. Sekarang ni, alright, bila market trending, alright, dia jadi isu sekarang ni bila market trending ni kita tak tahu nak kat mana nak masuk. Sebenarnya you all kena faham. Sebab kita ni dimomokkan ataupun selalu di mana-mana pun kan, tim ataupun grup pun kebanyakan orang suka masuk paling awal. Betul tak? Betul. Ini satu benda method ataupun apa ni? Dakwah yang salah sebenarnya. Kalau you all nak faham. Sebab masa trending tu banyak tempat kita boleh entry. Tidak semestinya kita nak masuk di tapak kaki, nak keluar di hujung rambut. Tidak semestinya. Alright? Sebab dalam structure kan kita selalu sebut. Guys, ni konsep ni. Dalam market structure yang you all kena faham adalah ada minor, ada major, ada minor, ada mikro. Betul tak betul? Okay. So, katalah saya ambil daripada sini lah. Okey, ni sedikit sideway, lepas tu dia naik sini Okey, sambung macam tu. Kena faham. Yang ini ni pembentukan major. Betul tak betul? Okey, tiga kala. So, kalau katalah dalam trending, boleh tak kita nak masuk area sini? Boleh. Boleh je. Sini? Boleh je. So, kat mana yang kata kejar harga, tak kejar harga? Yang kejar harga adalah benda ni naik kat sini. Itu kejar harga. Faham? Faham. Okey. Tengok konsep dia. Sebab kita nak cari entry dekat setiap ni, bucu-bucu ni. Ni kalau turun kat sini. Ni, level-level ni. Sama konsep dia, kalau major kita nak masuk kat sini, permulaan dia nak tukar trend yang kecil. Sebab tu kita buat kotak, kita buat zone. Sebenarnya sama konsep dia. Cuma ini kita masuk yang major. Kalau nak kira kat sini kejar harga, kat sini kejar harga, habis yang ni tak kejar harga dalam major. Setuju tak? Guys. Yes. Faham ke tak faham? Faham. Cikgu Naim? Jelas Ego. Jelas Clear Sidik? Ada Sidik? Faham. Sebab tu kadang-kadang kita keliru tau. Bila market dah start naik, alright, sedangkan dia akan ada retracement. Yang penting tunggu dia retrace, jangan terkejar harga. Yang kejar harga tu masuk kat sini. Sini kejar harga. Kan? Oh, breakout, pow masuk. Ngam dia masuk, dia pun pow bagi sebatang. Dia bagi sebatang tu 8 tik. Stop loss 5 tik. Memang jahanam lah. Kena kat sini. Betul? Stop loss naik. Elok jalan balik. Ini yang selalu. Ini fenomena yang berlaku kepada kebanyakan trader baru. Adapun trader yang kurang pengalaman. Ini biasa normal. Dan sebab tu saya kata konsep ni kena faham. Alright? Jadi
tugas kita adalah kita nak entry setiap bucu ni. Setiap bucu ni maksudnya peluang. Bukan kita nak entry setiap tu, tak. Maksudnya setiap tu ada peluang. Alright? Boleh faham asas ni? Okey.